Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan rumusan penulisan bagi bab 1, 2 dan 3 tentang cadangan penyelidikan kajian saya. Jadi, tajuk yang dicadangkan bagi kajian saya adalah meneroka peranan guru matematik sekolah menengah dalam pengaplikasian strategi pembelajaran aktif untuk mengatasi cabaran pembelajaran matematik. Jadi kita lihat secara overview-nya, apakah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Berikut merupakan ringkasan pembentangan saya pada hari ini. Jadi kita teruskan kepada yang pertama, iaitu latar belakang kajian. Seperti yang umum ketahui, matematik penting kerana membentuk pemikiran logik, kemahiran menyelesaikan masalah dan keupayaan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan harian. Namun, murid sering menghadapi kesukaran untuk memahami konsep-konsep yang abstrak, kurang minat, motivasi yang rendah dan cenderung menghafal prosedur tanpa memahami konsep. Oleh itu, pembelajaran aktif dilihat sebagai pendekatan yang boleh meningkatkan kefahaman, keyakinan dan penglibatan murid. Dalam kajian saya cadangkan berikut penyataan masalah. Masalah utama kajian ini adalah saya melihat pencapaian matematik murid masih sederhana, di mana penguasaan konsep asas masih lemah, penglibatan murid dalam PDP juga rendah dan pengajaran masih banyak yang berpusatkan guru. Selain itu, guru juga berdepan cabaran untuk melaksanakan pembelajaran aktif seperti kekangan masa, beban kerja yang sangat banyak, kekurangan sumber untuk menjalankan pembelajaran yang baik dan latihan profesional yang sangat terhad. Jadi kajian yang saya cadangkan bertujuan adalah untuk meneroka peranan guru matematik sekolah menengah dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran aktif bagi mengatasi cabaran pembelajaran matematik. Fokus kajian saya adalah terhadap amalan guru dalam merancang, melaksanakan dan menilai strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan kefahaman, minat, keyakinan dan penglibatan murid. Saya cadangkan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah untuk meneroka peranan guru matematik dalam pelaksanaan pembelajaran aktif. Yang kedua saya cadangkan adalah meninjau strategi pembelajaran aktif yang digunakan dalam PDP matematik. Dan yang ketiga adalah untuk meneroka keberkesanan strategi pembelajaran aktif dalam mengatasi cabaran pembelajaran matematik. Saya utarakan 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah peranan guru matematik dalam pembelajaran aktif? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran aktif yang digunakan dalam PDP matematik? Dan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran aktif membantu mengatasi cabaran pembelajaran matematik? Jadi, daripada kajian yang saya cadangkan, berikut merupakan kerangka konseptual kajian. Yang pertama, saya nak tengok peranan guru matematik sekolah menengah dalam pengaplikasian strategi pembelajaran aktif. Yang seterusnya saya nak tengok apakah cabaran dalam melaksanakan pembelajaran aktif bagi pembelajaran matematik. Dan akhir sekali saya nak lihat hasil daripada penggunaan pembelajaran aktif, apakah yang berlaku terhadap pencapaian pelajar dan dari segi motivasi pelajar adakah turut terkesan ataupun tidak. Pembelajaran aktif sebenarnya berkait rapat dengan 3 teori pembelajaran. Yang mana saya cadangkan, yang pertama adalah berkait rapat dengan teori konstruktivisme daripada Jean Piaget. Yang kedua adalah saya cadangkan teori pembelajaran sosial Vygotsky ataupun Zone of Proximal Development daripada Vygotsky. Dan yang ketiga saya cadangkan teori pembelajaran pengalaman kod. Yang pertama, teori konstruktivisme, kita tahu pelajar dapat membina pengajaran yang ataupun pembelajaran yang sangat baik melalui pengetahuan dan pengalaman melalui penerokaan mereka sendiri. Manakala Vygotsky pula mencadangkan bahawa murid dapat belajar melalui interaksi, bimbingan guru dan bantuan rakan sebaya untuk mendapat pemahaman yang lebih baik dan berkesan. Manakala teori pembelajaran yang ketiga, Cook pula mencadangkan murid dapat memahami konsep melalui pengalaman, refleksi dan aplikasi yang mereka lakukan sendiri. Berikut merupakan beberapa contoh strategi pembelajaran aktif daripada kajian-kajian lepas, iaitu yang pertama perbincangan kumpulan, yang kedua think, pair, share, yang ketiga pembelajaran kooperatif, yang keempat pembelajaran berasaskan permainan, yang kelima adalah aktiviti hands-on dan yang keenam pembelajaran berasaskan masalah. Okey, reka bentuk kajian yang saya cadangkan adalah untuk buat kajian melalui reka bentuk kualitatif dengan pendekatan kajian kes. Saya cadangkan untuk menggunakan 6 orang guru matematik sekolah menengah sebagai responden saya.
yang mana saya pilih secara persempelan bertujuan. So, data yang saya kumpulkan adalah melalui kaedah temu bual secara berstruktur, pemerhatian dan analisis dokumen seperti rancangan pengajian harian dan sebagainya. Manakala data yang saya dapat nanti akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Daripada kajian yang saya lakukan dan saya cadangkan ini, saya harapkan kajian ini dapat membantu beberapa orang-orang berkepentingan seperti guru matematik, pelajar, pentadbir sekolah dan juga KPM. Jadi dari segi guru matematik, saya mengharapkan kajian ini dapat membantu guru merancang PDP yang lebih aktif dan berkesan. Bagi kalangan pelajar, saya mengharapkan kajian saya dapat membantu untuk meningkatkan minat, motivasi, keyakinan dan kefahaman matematik mereka. Bagi pentadbir sekolah, saya mengharapkan kajian ini dapat menjadi asas untuk merancang latihan profesionalisme guru, dan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, saya mengharapkan kajian ini dapat membantu memperkukuh pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran berpusatkan murid. Dapatan kajian yang saya harapkan adalah supaya guru ini berperanan sebagai fasilitator, perancang aktiviti, pembimbing, pemudah cara, komunikasi dan penyokong motivasi murid. Kajian ini juga diharapkan dapat menyumbang kepada peningkatan amalan pedagogi matematik yang lebih interaktif, bermakna dan berpusatkan murid. Secara kesimpulannya, penulisan bab 1, 2 dan 3 saya harapkan pembelajaran aktif berpotensi membantu mengatasi cabaran pembelajaran matematik melalui penglibatan murid yang lebih aktif. Peranan guru sangat penting dalam memastikan strategi ini berjaya dilaksanakan, khususnya sebagai perancang, pembimbing, pemudah cara dan motivasi kepada murid. Sekian, terima kasih.